Datuk Seri Anwar ni bukan saja sembang, tapi dia Perdana Menteri walk the talk. Laksana apa yang dia sembang. Dalam konteks penjawat awam kerajaan ni, Datuk Seri Anwar menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Yang dulu, PM dulu pun sebut juga, nak naik gaji, nak selaras gaji, hampah. Nah, mulut cakap, walk the talk, talk ada, walk tak ada. Datuk Seri Anwar ni, dia walk apa yang dia talk. Bermula 2024 hari tu ni, dan sebelum tu sudah tentu ada satu kajian. Nah, jawat awam kita ni yang menjadi kekuatan kepada keseluruhan jentera kerajaan kita ni, bekerja siang malam ni untuk negara ni, tiba-tiba imbuhan yang diberi itu tak sepadan. Kenaikan gaji mereka ni tidak sepadan dengan apa yang berlaku di luar, inflasi dan seumpamanya. Maka satu kajian detail dibuat. Maka daripada situlah penyelarasan semula dengan kenaikan yang tinggi bermula dia bagi separuh-separuh. Akhir 2024 sebahagian bagi itu kepada dua golongan, pelaksana dan juga golongan pengurusan dan profesional hari itu ni naik sebanyak 8% dan kepada kumpulan pengurusan tertinggi sebanyak 4%. Baru ni Januari baru ni naik lagi. Nah, hak golongan pertama tadi itu pelaksana, pengurusan dan profesional naik 7%. Manakala pengurusan tertinggi naik 3%. Menjadikan kepada pelaksana, pengurusan profesional dia naik sebanyak 15%. Nah, hak dulu ni sembang ni adalah kata nak tolong, kata nak pastikan bahawa penjawat awam ni pekerjaan mereka diimbalkan dengan ganjaran yang sewajarnya, tapi tak buat. Dan Datuk Seri Anwar secara berperingkat 2 kali memberi ganjaran yang sepadan kepada penjawat awam yang menjadi tonggak kepada kekuatan negara. Jadi saya kira prihatin yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri, dia buat sungguh-sungguh, dia berani. Dulu mereka cakap juga, tapi mereka tak berani, tak ada kesungguhan. Ujung-ujung nak sampai pilihan raya, cakap janji supaya penjawat awam tertarik dengan parti tu. Tapi Datuk Seri Anwar dah ni diumum ni. Bukan saja nak pilihan raya, nak ujung pilihan raya, tetapi nak menunjukkan kesungguhan Perdana Menteri. Hampa nak cari macam mana lagi? Hampa nak Perdana Menteri macam mana lagi? Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.